Bismillah wa salatu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ke Alostar membeli gelang. Apa kabar orang Kelang? Alhamdulillah. Dah makan ke belum? Dah. Ke puasa ha? Alhamdulillah makan belum? Datang sini dulu. Alhamdulillah. Yang lain-lain dah makan ke belum? Dah, alhamdulillah. Orang Sungai Udang ni makan apa pagi-pagi ya? Oh boy, kerimpaf. Masya-Allah, orang Kelang makan kerimpaf pagi-pagi. Baik, alhamdulillah. Orang Kelang ni dia cakap Jawa ya. Ya. Kalau campur. Kalau kita tanya khabar alon-alon. Betul alon-alon. Ya kelakon. Ia podo-podo. Itu je saya tahu. Baik, alhamdulillah. Jom sama-sama kita mulakan pagi kita ni insya-Allah dengan selawat ke atas Nabi SAW. Mudah-mudahan tenang hati kita, bersih jiwa kita, lapang dada kita insya-Allah. Barakah daripada salawat yang kita alunkan insya-Allah. Baik, kita mula dulu dengan selawat Badar, boleh ke? Ni insya-Allah ya. Mana geng marhaban? Ada tak geng marhaban? Ni yang pakai sama ni marhaban ke apa? Pergi kenduri. Okey, baik. Tak apalah, hari ni kita bajet-bajetlah kita geng marhaban insya-Allah. Ramai-ramai. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mamai salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah wa min hammin wa min ummah
ياسين حبيب الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والخوف بأهل البدر يا الله مكائد العدا والخوف بأهل البدر يا الله. اسمع lagi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi nafisil kuraba minal asina wal atba wa kulli baliyatin wa wababi'ah lil badri ya Allah wa kulli baliyatin wa wababi'ah lil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Tapi nampak macam tak berapa nak keluar lagi semangat tu kan? Puan-puan letih ke? Tak letih. Tapi dia tak keluar lagi aura yang berasa macam semangat gitu. Adakah kita perlukan selawat yang lain? Nak selawat apa? Ha? Oh, sudah dah. Nampaknya saya datang ke tempat yang banyak masalah agaknya ni kan? Tengok muslimat dia takut saya. Puan-puan panas ke? Tak panas? Panas ke tidak dalam masjid ni tergantung kepada amalan masing-masing. Kalau sejuk tu maknanya amalan lebih lah tu hari ni tu kan. Kalau yang panas tu kena kipas sambil istighfar. Tak apa, kejap lagi pelan-pelan insya-Allah sejuk tu kita. Baik. Bolehkah kita terus dengan satu lagi selawat? Selawat apa nak? Selawat Bushra. Selawat Bushra boleh? Tapi syarat dengan saya. Hak ni mesti kuat sungguh-sungguh biar bergema masjid kita ni. Biar kipas ni daripada 2 naik jadi 5. Tu kipas atas sekali. Boleh kan? Baik, jom kita selawat Bushra. Macam mana? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra. صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Baru berasa naik sikit. Sekali lagi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله وسلم عليه. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur Allah rezekikan kita dapat bertemu pada pagi ini, pagi Ahad yang saya rasa di Kelang ni hari ni sejuk, alhamdulillah. Tengok cuaca pun redup je. Saya rasa bila cuaca redup ni, Masya Allah, kalau kat Putrajaya 2-3 hari ni macam panas sikit. Tak tahu pasal apa. Agaknya kalau baca surat khabar tu dia kata perubahan musim. Tapi datang ke Kelang ni terasa sejuk. Kenapa agaknya tu kan? Oh betul, ada kipas belakang saya. Oh terima kasih AJK, mantap, luar biasa. Dah kahwin belum ni? Belum? Belum. Siapa mau PM tepi yang tu kan? Okey, baik. Bismillah wassalatu ala rasulillah. Alhamdulillah. Pertamanya saya nak ajak semua sebelum kita pergi berbincang tentang tajuk kita pada pagi ni, puan-puan, mari sama-sama, saya dalam mana-mana kuliah pun saya akan sebut perkara yang sama. Kita datang majlis ilmu yang pertama ini, kita nak syukur banyak-banyak pada Allah. Pagi ini Allah beri kepada kita begitu banyak nikmat. Pertama, kita dapat sampai pada pagi ini dengan kesihatan yang baik. Sebab itu bila kita bangun pagi tadi, puan-puan, antara doa yang dipesan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, jangan tinggal doa. Doa apa bangun pagi? Doa? Doa tidur. Doa tidur. Berapa ramai dalam kalangan kita pagi ni, bangun pagi dia tak ingat baca doa tidur ke tak? Siapa yang baca? Tak payah angkat tangan. Masing-masing je. Kita bangun awal pagi tadi, puan-puan, berapa ramai yang baca Alhamdulillahilladzi at'amana pagi ni, pagi tadi makan lepas makan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Berapa ramai yang bangun pagi ni dengan rasa, ya Allah, alhamdulillah kau masih hidupkan aku, wahai Allah. Berapa ramai dalam kalangan kita, puan-puan? Ramai dalam kalangan kita ni bila bangun, kita buat apa dulu? Bangun kita ambil apa? Ambil handphone. Tengok belah sini dah jawab dah ambil handphone. Dia tak simpan punya, pasal kita sama. Ni belah sini bangun-bangun ambil apa? Ambil Quran, alhamdulillah. Bagusnya ibu-ibu belah sini ni kan. Tapi belah sini ni agaknya Gen Z kot kan. Ni orang muda, dia bangun dia ambil telefon. Samalah kita. Yang membangunkan kita daripada tidur siapa? Allah. Tapi bila bangun tu kita ambil siapa dulu? Telefon. Terlupa kita nak syukur. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih kau bangunkan aku daripada mati yang sekejap malam tadi, puan-puan. Ada orang bangun pagi ni celek-celek mata mungkin dah dalam liang lahat. Ada orang bangun pagi ni mungkin badan dia tak sihat. Ada orang bangun pagi ni mungkin badan dia kena stroke. Kita tak tahu, tapi kita yang bangun dalam keadaan sihat, pagi ni 9 hari bulan 8, puan-puan, tahun bulan Safar. Berapa hari ni? 20 apa? Oh sudah, dia pun tengok kiri kanan. Kat masjid ada tak? Tak ada. Alhamdulillah. Bagus masjid ni tak bubuh. Berapa? 20? 24? Oh sudah, dia tanya pula orang sebelah, betul ke 24? 27? 25 macam mana ni? Kelang berbeza-beza tarikh ni. Ini masalah Kelang kena teropong semula nak bulan ni. Tengok tarikh. Puan-puan, hari ni 27 Safar. Betul tak? Kami tengok jadual kami, telefon kami 25 macam mana pula 2 hari sebelum tu. Puan-puan,
Hari ni Allah dah pinjamkan kepada kita 8 bulan, bulan Masihi. 2 bulan, bulan Islam. Apa yang kita buat bila kita bangun pagi, kalau ditanya daripada Januari sampai ke Ogos, berapa kali je kita bangun pagi, kita sebut Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Basic puan-puan, tak masuk tajuk lagi. Berapa ramai dalam kalangan kita bila bangun dia rasa syukur, ya Allah, Engkau bangunkan aku dalam keadaan sihat, ya Allah. Mudah-mudahan hari ini lebih banyak amal untuk aku laksanakan. Ramai orang bila dia bangun, bangunnya seperti biasa. Ramai orang bila bangun, bangunnya memikirkan hari ini nak masak apa. Ramai orang bila bangun, bangunnya bertanya hari ini nak pakai apa, nak pergi ke mana, dengan siapa, puan-puan. Jadi sebab itu saya nak ajak semua hari ini puan-puan yang datang ke masjid ini, bila kita datang ke majlis ilmu, mudah-mudahan Allah sedang membantu kita untuk menambah baik amal kita. Lalu hari ini yang pertama, kita nak memperbetulkan semula cara kita memandang Tuhan dengan cara kita membesarkan Tuhan. Alhamdulillah ya Allah, Engkau bangunkan aku dalam keadaan masih lagi sihat, boleh menggerakkan badan, puan-puan. Bila kita bangun dengan kita rasa syukur pada Allah, barulah kekurangan-kekurangan akan mengecil di belakang. Ini tidak. Bangun pagi kenapa yang kita serabut sangat? Sebab terlupa nak syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Basic kan? Tapi ramai dalam kalangan kita yang terlupa, bukan kerana dia sengaja, tak sengaja. Sebab apa? Dah terlalu lama hidup. Tak perasan Tuhan sedang pinjam 60 tahun itulah menyebabkan dia lupa untuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Quran sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum. Quran kata, syukur pada Allah, Allah akan tambah kepada kita, puan-puan. Tambah apa? Kata ulama, ditambah kebaikan, ditambah keberkatan, ditambah ketenangan, ditambah kebaikan demi kebaikan, sehingga akhirnya kita dapat rasa hidup ini benar-benar hadiah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu yang pertama, puan-puan, mari sama-sama kita syukur pada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, Kau bagi banyak sangat nikmat padaku. Alhamdulillah, Allah bagi badan sihat. Alhamdulillah, Allah bagi kaki dapat sampai ke masjid. Berapa ramai perempuan-perempuan yang ditinggalkan di belakang, tak ditimbulkan rasa keinginan nak datang ke masjid. Tapi daripada sekian banyak orang yang duduk di sini, puan-puan yang Allah pilih untuk kakinya sampai di sini kerana hatinya sudah dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita syukur, puan-puan. Kalau Allah nak sibukkan kita dengan dunia, apa kata ulama, nak tengok umur kita berkat ataupun tidak, tengok ke mana usia kita dihabiskan. Kalau Allah nak bagi kebaikan pada kita, maka Allah akan timbulkan kepada kita keinginan-keinginan untuk datang ke majlis-majlis ilmu. Allah akan temukan kita dengan kawan-kawan yang baik. Allah akan lorongkan kepada kita pertemuan-pertemuan yang akhirnya membawa kepada kebaikan dunia dan akhirat kepada kita. Jadi sebab itu kita mulakan yang pertama dengan kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan syukur kita hari ini akhirnya mendatangkan rasa hidup kita ini semuanya Allah yang miliki, insya-Allah. Baik, itu kita sebut yang pertama. Sebab hari ini, puan-puan, bila kita nak bicara tentang zaman digital, kita sebut tentang media sosial, banyak yang terkait dengan pemikiran yang akan kita bahaskan datangnya daripada mana? Daripada syukur yang sudah mula hilang daripada perasaan. Jadi sebab itu hari ini, puan-puan, bila nak berbicara tentang zaman digital, kita hari ini apa tajuk kita, puan-puan? Baru nak tengok poster pula dah. Itulah tu. Dia berjalan aja kan. Orang kata jom pergi masjid, dia pun berjalan pergi masjid. Ustazah mana datang entah. Tu bagus, saya suka. Jangan datang kerana ustaz atau ustazah. Kadang-kadang jamaah ni dia pilih-pilih juga tu kan. Ni dia panggil pilih bulu. Datang nak tengok siapa ustaz dia tu, siapa ustazah dia tu. Tengok pula ustazah, boring ustazah ni, lepas ni tak datang dah. Tu jangan macam tu, puan-puan. Kita biar datang majlis ilmu kerana kita nak tambah baik diri kita, insya-Allah. Baik, kita tajuk kita hari ni tajuk apa? Apa dia? Apa dia? Kakak kita tadi tak dengar. Iman
Iman dan ujian. Sudah dah ustazah pun tak tahu tajuk apa. Tahu, sebab tu saya study dah malam tadi. Orang dok kata macam mana ustazah ceramah. Ceramah ni tok guru saya pesan gini. Baca baru ceramah. Tajuk apa nak ceramah? 3 kali baca. Tengok apa ayat boleh bawa. Apa realiti. Saya biasa macam tu. Satu ayat tadabbur, kita tengok realiti yang berlaku hari ni, kemudian apa solusi kita boleh bawa balik. Cukuplah. Kadang kita main majlis ilmu kan, ada orang datang ketawa, balik dapat apa? Entahlah, ya ingatnya apa? Ketawa dengan ustazah. Datang majlis ilmu, nangis, balik orang tanya dapat apa? Entahlah, tapi rasa sedih bila duduk dengan ustazah. Ini saya tak nak jemaah yang datang dengan saya ni at least dapat bawa pulang satu ayat. At least balik ni dia boleh fikir balik, betul ke apa yang aku buat selama ni? Pasal apa? Pasal kita akan sebut sekejap lagi. Kemudian apa yang boleh kita buat bila kita balik daripada masjid ni? Boleh? Kenapa saya rasa orang Sungai Udang macam diam gitu kan? Adakah sedang menyimpan perasaan ataupun bersiap sedia nak pergi kenduri dah kan? Saya dengar hari ni ramai, banyak kenduri, betul tak? Puan-puan ada jemputan kenduri tak hari ni? Ada? Siapa yang ada jemputan kenduri? Cuba angkat tangan. Tak ramai pula. Tadi jawab adanya ramai. Ada ke tak ada? Tak ada, ada. Okey, yang ada jemputan boleh balik awal sekejap lagi. Yang tak ada jemputan tunggu kat sini, kita perhabis. Baik. Hari ni puan-puan, kita nak sebut tentang ujian, kita nak sebut tentang iman, kita nak sebut tentang cabaran di zaman digital. Yang hari ni saya suka sangat. Bila masjid ambil tajuk ni, maknanya AJK dia ni cakna betul. Hari ni bila sebut tentang digital, bila sebut tentang media sosial, tak boleh berpisah daripada kita, betul tak? Hari ni memang semua orang ada telefon di tangan. Siapa yang duduk dalam masjid ni yang tak ada telefon? Cuba angkat tangan. Ada? Oh, adik kita. Ada. Ada bonda kita tak ada telefon. Masya Allah, tabarakallah. Tengok. Sebab tu dia bangun pagi, dia cari Quran, dia tak pegang telefon. Sebab dia tak ada telefon. Orang belah sini. Belah sini, siapa yang tak ada telefon? Saya angkat tangan. Semua ada telefon. Siapa yang ada lebih daripada satu telefon? Cuba angkat tangan. Ada. Awal kakak kita angkat kat depan ni. Biasa yang ada banyak telefon ni orang laki-laki, betul tak? Orang lelaki dia ada satu telefon kerja, satu telefon keluarga. Bini dua, tu bini dua lain pula telefon dia. Tu lain orang lelaki ni, dia tak campur. Baik. Hari ni orang ada telefon lebih daripada satu, tuan-tuan puan. Ramai orang hari ni pi mana-mana telefon duk kat tangan. Ni macam kita hari ni. Tu tengok ada hak duk record. Dia tu kan telefon kat tangan tu. Semua kita ada, tak apa record, tak ada masalah pun. Tu kan dia terus matikan live dia tu. Tu tak ada masalah. Sama kita hari ni pun kita live, alhamdulillah. Bila ada telefon ni kita boleh panjang-panjangkan ilmu. Tak ada masalah. Ni macam hari ni. Sahabat apa ni, Taman Mutiara Ilmu. Apa ni? Anuha Production. Anuha Production. Tengok ni, alhamdulillah orang kuat kita. Haji Sakroji apa nama Wasabi. Wasabu ke wasabi tu. Ada, boleh. Jangan lupa puan-puan duduk dalam ni 1000 orang, klik like, follow dan share. Tu ni hari ni hak kita live ni insya-Allah. Baik. Alhamdulillah. Telefon ada di tangan, orang kat luar boleh ambil manfaat. Ini kita sebut. Kita tak boleh berpisah daripada telefon hari ni. Tahu tak? Ada kajian-kajian yang dibuat oleh pakar-pakar puan-puan. Hari ni kita nak tengok, selama ni kita duk tengok telefon banyak sangat ni, ada ke kesan pada kita? Ada. Pengkaji-pengkaji sebut puan-puan hari ni, bila ramai orang guna telefon, apa yang jadi? Ada baik, ada tak baik dia. Ada pro and con dia panggil. Bila adanya telefon ni, media sosial hari ni, yang pertama, semua orang boleh dapat ilmu. Dia tak boleh kata dah, saya ni tak boleh pergi masjid sebab saya uzur, contoh. Hari ni uzur ke tak uzur, tak ada alasan tak mengaji. Pasal apa? Pasal semua di hujung jari. Ni macam hari ni boleh tengok live daripada Taman Mutiara Ilmu, betul tak? Tak ada alasan ustazah. Dulu orang tak mau main masuk dalam masjid pasal dia kata dia uzur, dia haid. Hari ni kalau dia haid, dia boleh tonton secara langsung. Maknanya semua orang boleh akses pada ilmu. Itu bagus dia. Kemudian disebut oleh pengkaji, yang kedua,
ramai orang hari ni dia dah mula lebih banyak kesedaran dan keprihatinan yang terbangun bila adanya media sosial. Contoh, bila kita duduk di Malaysia berlaku di di Palestin contoh. Bila di Palestin kena bom sana sini, kita ni walaupun duduk jauh, kita boleh tengok daripada video-video yang diupload, betul tak? Bila kita duduk tengok video yang diupload, apa jadi puan-puan? Rasa apa? Ya Allah, baru kita rasa, ya Allah, teruknya mereka kena kat sana. Ya Allah, syukurnya kita hidup dengan aman damai. Ya Allah, mereka makanan pun tak ada, puan-puan. Perasan tak berapa tahun dah mereka duduk jadi macam tu? Ingat tak 7 Oktober 2023? Sekarang ni 2026. 3 tahun dah puan-puan, rumah tak dibangunkan. 3 tahun dah puan-puan, makanan masih lagi dicatu. 3 tahun dah puan-puan, makanan masih diambil, apa yang jatuh bersisa di atas tanah puan-puan. Hari ni orang dah tak rasa dah. Orang dah tak rasa dah Palestin. Pasal apa? Pasal dah slow-slow, bila dah lama kita rasa macam biasa lah tu. Pasal apa? Pasal bila dah lama kita duk tengok, akhirnya jadi satu hilang perasaan tu. Ni puan-puan, perasan tak? Dulu, waktu 2023, kita bukan main marah lagi. Kita share video-video ni. Sekarang ni orang dah tak berapa nak share. Betul tak? Jadi sebab itu kita sebut ni, kesedaran sosial meningkat tapi dia tidak berterusan. Ni kita duk bimbang cerita pasal media sosial ni puan-puan. Kemudian hari ni, ya, orang sebut dibuat kajian bila adanya di zaman digital hari ni, orang boleh berhubung tanpa sempadan. Kita hari ni kalau nak cari kawan lama, kita tak payah dah pergi telefon sana sini, betul tak? Kita post je dalam media sosial, boh gambar kawan kita, saya nak cari kawan lama saya. Agak-agak boleh jumpa ke tak jumpa? InsyaAllah boleh hari ni puan-puan. Saya ada satu budak datang jumpa dengan saya. Jumpa dia pasal dia kata, Ustazah saya stres sangat. Pasal apa stres? Dulu saya stres sebab saya duduk dengan mak angkat. Saya cari mak ayah kandung saya. Buat iklan dalam media sosial, jumpa setelah 33 tahun hidup puan-puan. Waktu dia kecil, mak ayah dia bagi orang belah. Lepas tu bila orang belah, dia nak cari siapa mak ayah kandung dia, umur 33 tahun jumpa mak ayah kandung. Bila dah jumpa apa jadi? Mak ayah kandung rupanya bila dah jumpa hanya nak duit dia saja. Jadi dia kata, Ustazah berdosa ke saya kalau saya tak bagi duit? Ustazah, adakah saya kena menanggung mak ayah saya? Itu semua dia main jumpa saya pasal nak tanya. Kerana stres, bila dah jumpa rupanya lebih banyak masalah yang datanglah hidup dia. Ini kita sebut jadi hari ni puan-puan. Kan? Sebab itu, ya, bila pengkaji kata hari ni orang boleh jumpa, ya, orang-orang yang dia dah lama tak jumpa, boleh himpun pula grup-grup. Kan? Kita hari ni, contohnya kita suka masak. Sebab itu ada satu grup dia panggil masak apa hari ini. Ingat tak? Dulu-dulu waktu kita PKP dulu kan, ramai orang masuk grup masak apa hari ini. Ada orang suka tadabbur, dia join grup tadabbur. Dah boleh dibuat komuniti-komuniti. Itu bagusnya media sosial. Tapi ada tak yang tak bagus? Ada. Dia panggil hari ini satu istilah brain rot. Brain rot ni dia panggil satu istilah yang dia buat, disebut oleh dunia barat. Dia kata bila terlalu banyak sangat duk scroll, nak cepat, akhirnya dia menghilangkan daya tumpuan. Orang yang banyak tengok TikTok, orang yang banyak tengok video pendek-pendek ni puan, dia punya kesan tumpuan dia tu akan hilang. Kalau dia baca Quran, dia tak boleh baca lama-lama. Ini jaga-jaga kesan daripada bacaan, kesan daripada media sosial yang kita sebut hari ni. Perasan tak? Dulu kalau kita baca Quran, kita baca tak ada siapa ganggu. Pasal apa? Pasal dulu bila kita pegang Quran, kita betul-betul pegang Quran yang tu, fizikal tu. Hari ni Quran macam tu berabuk puan-puan. Semua orang dah download masuk dalam telefon, betul tak? Bila kita mula nak baca di telefon, apa jadi? Baru nak baca satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Baru nak baca surah surah apa tu? Surah An-Naba. Belah sini macam tak puas hati dengan saya kan. Dia terkelip-kelip daripada tadi mandang saya tu. Saya tak tahu apa yang tak puas hati tu. Sekejap lagi saya nak tanya tu kan. Tengok gaya nengok saya tu, takut saya.
Jarang saya takut dengan jemaah, tapi hari ni Kelang menakutkan saya hari ni. Tak tahu pasal apa. Okey? Baik. Itulah langsung lah tu. Baik. Ini kita sebut. Bila hilang fokus, kita baca, baru nak baca satu ayat, baru surah An-Naba. Tiba-tiba masuk. Syapi. Pasal apa? Pasal semalam 8 hari bulan 8. Orang membeli belah 8 bulan 8. 1 hari bulan 1, 2 bulan 2, 3 bulan 3, 4 bulan 4. Kita pun heran, beli je lah hari apa masalah. Tak, dia sanggup tunggu sampai 8 bulan 8, 9 bulan 9. Pasal apa? Sebab dia kata ada diskaun banyak. Tu diskaun tu pasal dia buat untuk kita. Kan? Walaupun sebenarnya harga dia memang banyak tu, tapi dia naikkan, lepas tu dia kata diskaun banyak tu. Betul tak puan-puan? Dia betul, tapi dialah yang beli. Tu biasa macam tu. Betul tak perempuan ni? Baik tu. Ni dia kata, cuba tengok. Bila kita nak baca Quran, baca di sini. Ada orang time nak baca Quran tu lah masuk WhatsApp. Kak Yam, pergi tak hari ni? Pergi mana? Tu kan. Lah semalam kata nak pergi tu dekat JM Kelang contoh itu kan. Masuk pula Kak Ia. Aku pun nak pergi juga. Lah tak jadi baca Quran tadi puan-puan. Ini berlaku, dan dia berlaku tanpa sengaja. Itu dia panggil fenomena brain rot. Dia panggil hari ni brain rot puan-puan. Dia menyebabkan bila kita semayang khusyuk mudah hilang. Ni salah satu dia. Yang kita duk tanya pasal apa? Saya ni ustazah susah sangat nak khusyuk. Pasal apa ustazah? Sebab mata terlalu banyak memandang telefon puan-puan. Ni bila mata banyak duk tengok, apa jadi kat fikiran kita? Dia sangkut apa yang kita tengok ni puan-puan. Bila nak semayang teringat apa? Nak masuk lah hari ni. Contoh, dia baru sudah tengok macam mana apa ayam buttermilk contoh tu kan. Sebelum semayang ni tunggu azan, bagus dia orang semayang awal. Cuma dia nak semayang, sebelum semayang tunggu dia duk scroll tengok video macam mana masak ayam buttermilk. Dia tengok apa bahan-bahan dia. Satgi semayang apa jadi? Allahu Akbar. Bata tak ada, saya suruh ayah hang beli. Ni tengah duk semayang ni, betul tak? Pasal saya pun rasa juga. Time nak semayang tu lah lintasan tu mai daripada mana? Daripada tadi hak kita baca tadi tu. Dia bukan jahat pun, dia bukan tengok video lucah. Tak, kita tak sebut hari ni pasal video lucah puan-puan. Video lucah lagi teruk, tak mau cerita. Tapi kalau siapa ada tabiat suka menonton video lucah, kena buat sesuatu. Sebab bila kita tonton video lucah, dia akan ada satu area. Ni dia akan jadi kuning dalam bahagian otak. Sebab tu orang lama-lama pernah dengar tak? Kalau orang suka tengok video lucah, dia panggil otak apa? Otak kuning. Tapi kalau orang barat dia tak panggil otak kuning, dia panggil otak apa? Otak biru, betul tak? Tu lain tu. Tapi nak cerita ada kesan daripada otak. Sebab itu tolong, kalau ada suami-suami, kalau ada anak-anak yang menonton video lucah, jaga-jaga, sesuatu perlu dilakukan. Sebab kesan video lucah lagi dahsyat daripada hak kita sembang hari ni puan-puan. Orang yang tengok video lucah ni, mula-mula dia akan tengok, lepas tu dia akan ketagih. Bila dah ketagih, dia mula rasa nak cuba. Daripada cuba-cuba, akhirnya menjadi kebiasaan. Lalu hujung sekali apa? Berakhir dengan banyaknya penzinaan. Wal'iyadzubillah. Bermula daripada orang yang baik puan-puan. Hak zina ni bukan orang jahat. Dia bermula dengan mata dia tengok kat mana? Media sosial. Hari ni media sosial puan-puan, dia dibentuk melalui dia panggil istilah algoritma. Algoritma ni puan-puan, yang kita duk tengok tu, itulah yang membentuk cara kita berfikir. Kita suka duk tengok apa? Puan-puan tengok apa? Video masak. Contohlah kan. Tengok gaya orang Kelang ni macam suka masak, betul tak? Duk pula Sungai Udang, lagilah masak udang je. Menu udang macam-macam di bubuh ni. Dia tengok. Kita tengok sekali je video masak, lepas tu dia akan naik recommendation video masak. Iklan yang akan masuk apa? Iklan periuk, iklan dapur, iklan masak-masak je puan-puan. Itu dia panggil teknologi hari ni. Bila dah berlaku perubahan zaman, dia boleh trace. Hanya dengan hak kita duk sebut, dia tangkap, lepas tu dia keluar naik pop-up iklan-iklan berkait dengan apa yang kita sebutkan. Itu namanya teknologi, kita tak boleh kawal.
Tapi ulama sebut, hak kita duk tengok ni, once kita tengok sekali puan-puan, dia akan naik suggestion, recommendation kat kita. Kalau kita ikut, lama-lama dia akan jadi satu tabiat nak tengok puan-puan. Ni dia panggil, kena takut hari ni. Kalau dulu orang tengok apa yang dia nak tengok, sekarang tak. Sekarang ni telefon ni yang menentukan apa yang kita nak tengok hari ni. Kena jaga-jaga. Sebab itu bila kita tengok hari ni, bila kita duk tengok banyak-banyak ni, ini kita bimbang-bimbang semayang kita sudah mula hilang kekhusyukan, hilang perasaan. Semayang cepat, pasal apa? Nak tengok balik sambungan video tadi tu. Video apa tu lah yang CEO belum menjelma, rupanya lambat pula tu kan. Tengok, tiba berhenti. Pasal apa? Nak kena beli aplikasi dia baru boleh tengok apa kesinambungan cerita tersebut kan. Ni semayang dia kelang kabut, semayang dia cepat, semayang dia ambil yang wajib-wajib saja, semayang dia hilang khusyuk. Pasal apa? Kita bimbang-bimbang. Kita tak kata telefon semuanya, tak. Tapi sebahagian besarnya itu datang daripada telefon puan-puan. Hilang tumpuan kerana apa? Ni fenomena bila kita terlalu banyak menonton media sosial. Ni kita sebut. Sebab itu ya, bila ulama bahas hari ni puan-puan, nak tengok tanda-tanda brain rot ni, puan-puan boleh balik tengok kat kita, anak kita, pasangan kita. Yang pertama dia kata hilang daya fokus. Kita rasa susah sangat nak baca Quran, 2 muka pun rasa susah. Selama ni kita duk baca Quran 5 muka surat, tapi lah ni nak baca 2 muka surat pun susah. Nak bagi tumpuan kuliah pun susah. Nak baca buku pun susah. Itu tanda-tanda otak kita sudah mula terjejas dengan media sosial. Ini kajian, bukan saya sebut. Kemudian yang kedua dia sebut, hari ni dia panggil ketagihan. Ketagihan ni dia panggil apa? FOMO, fear of missing out. Fear of missing out ni kalau kita tertinggal telefon, kita mesti nak patah balik. Itu maknanya pemikiran kita sudah terikat dengan media sosial. Ini dia panggil. Yang ketiga, dia jadi apa? Kita cepat nak marah. Itu tanda-tanda puan-puan. Jadi kita tengok. Tu saya tak mau cerita banyak pasal hari ni kita bukan nak cerita pasal sains, tapi kita nak cerita pasal Al-Quran, macam mana cara Al-Quran ajar pada kita supaya datanglah teknologi apa pun, datanglah zaman mana pun puan-puan, ayat daripada surah Isra ini akan guide kita. Bila dapat sesuatu, jangan kita tenggelam dengan ilmu yang kita ada. Pasal apa? Pasal hari ni dalam surah Al-Isra, mari kita tengok hari ni satu surah namanya surah Al-Isra puan-puan. Surah yang ulama kata surah ni adalah surah Makkiyah. Ada berapa ayat surah Al-Isra? Cuba teka. Cuba teka. Baru dia nak chat GPT berapa surah. Tak apa, mai sini kita ceritalah. Saya tak ada masalah. Saya seronok je kalau orang tak tahu, kalau dia mai kita dapat tambah ilmu sikit jadilah. Selama ni tak pernah perasan pun surah Al-Isra ada 111 ayat. Tapi hari ni kita main majlis ilmu, orang tanya hang dapat apa? Oh, aku duk ingat ustazah sebut tadi satu je. Surah Al-Isra 111 ayat. Jadi ya, hidup kita ni kita jangan tekan diri kita untuk berubah terlalu banyak. Tak payah, sikit-sikit je puan-puan. Surah Al-Isra 111 ayat. Bermula dengan satu ayat yang subhanallah, inilah ayat yang kalau kita mengaji di setiap Isra dan Mi'raj, mesti kepala surah ini akan dibaca oleh asatizah kita. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan ila akhir al-ayah. Surah yang bermula dengan Allah Ta'ala sebutkan puji-pujian, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Subhanallah. Puan-puan, surah Al-Isra ni seronok sangat. Surah Al-Isra ni adalah satu surah yang Allah Ta'ala ajar tentang manual kehidupan seorang hamba. Ni waktu Nabi proses Isra dan Mi'raj itu, daripada Masjidil Haram pergi Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha puan-puan. Ulama sebut dalam surah Al-Isra ini ada satu manual kehidupan yang kalau kita belajar, kita akan ada disiplin cara Al-Quran. Disiplin yang macam mana? Saya zoom terus. Ayat dia ni puan-puan, kalau puan-puan buka daripada ayat 23 sampai 39, di situ adanya manual kehidupan manusia. Manual yang macam mana? Allah Ta'ala ajak kita kalau nak hidup kena ada prinsip.
Prinsip apa? Saya rumus secara mudah. Pasal hari ni kita bukan nak cerita keseluruhan. Saya nak cerita hari ni tentang ayat 36. Tapi sebelum kita pergi kepada 36, tengok macam mana Quran ajak pada kita. Hidup ni kena jaga apa? Yang pertama, kena bertauhid dan jaga mak ayah. Ada pesanan pada ayat ke-23. Untuk mak ayah ni kena buat baik pada mereka. Kemudian yang kedua, prinsip dalam kehidupan ni, Quran pesan kena jaga hak-hak sesama kaum kerabat. Quran pesan jangan membazir, jangan kedekut, jangan melampaui batas, jangan bunuh anak kerana takut miskin, jangan mendekati zina, jangan bunuh orang, jangan buat jahat pada anak yatim. Ayat ke-35 pesanan yang ke-9 itu Quran kata jaga sukatan dan timbangan. Itu hidup kehidupan. Masuk ayat 36, saya nak ajak puan-puan tengok ni. Ayat ke-36 muka surat 285, Allah Ta'ala sebutkan pada kita, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Siapa ada Quran mai baca dengan saya. Quran sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sadaqallahul azim. Ayat ni pendek je puan-puan. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Quran kata. Lepas Quran cerita kat kita hidup ni kena ada prinsip ni, ayat ke-36 Allah Ta'ala ajak pada kita, ya, macam mana semua 9 perkara hak kita nak jaga ni datang daripada pemikiran yang kita dapat. Pemikiran yang macam mana? Ni kita nak bahas hari ni, hidup di zaman digital ni puan-puan. Quran kata wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Quran kata jangan duk ikut. Ayat 36. Quran kata janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Saya baca terjemahan dulu. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati 3 anggota. Semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang akan dilakukannya. Subhanallah. Puan-puan, Quran ajak pada kita untuk kita hidup secara berprinsip. Maka kita kena tahu apa kita nak buat. Bagaimana kita nak kena tahu apa yang kita nak buat? Tengok Quran ajak pada kita puan-puan. Hidup kita ni, ilmu itu didapati, Quran sebut, dengan apa yang kita nampak, dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita percaya, dengan apa yang kita andaikan, lalu barulah dia akan dibentuk menjadi tindakan. Tindakan yang macam mana? Ustazah tak faham lah, Ustazah cerita pasal apa ni Ustazah, berat untuk kami bawa. Baik, kita zoom tengok satu-satu puan-puan. Quran sebut wala taqfu. Quran tak kata jangan kamu bercakap, tak. Quran kata jangan kamu ikut, ataupun dalam bahasa Kedah dia panggil ekor. Jangan mengekor. Orang Kelang panggil jangan mengekor ke? Jangan mengekor apa ya? Kan kalau binatang tu kan kat belakang tu hujung ni. Dia bukan haiwan tu, dia hak di belakang hujung tu dia panggil apa? Dia panggil apa? Orang Kelang panggil apa kat hujung tu? Mengikut. Ada tak pernah dengar mengekor? Mengekori. Mengekori. Ke orang Kelang sebut apa? Mengekori kan? Pasal apa panggil mengekori? Dia bukan duduk depan, dia bukan duduk tengah, dia duduk kat mana? Ujung je. Tak penting pun, tapi dia ada kat situ ekor tu. Kan? Cuba tengok kalau haiwan. Ekor ni kat mana? Hujung. Ekor ni kecil ke besar? Cik je, sikit je. Quran pesan pada kita puan-puan, yang namanya qaffan itu jangan ikut jejak, jangan ekor, jangan ekori, jangan ikut pun. Maknanya apa? Kita hidup di zaman digital hari ni, hak kita duk tengok ni akan menjejas disiplin hidup kita tadi, prinsip hidup kita tadi. Pasal apa hari ni lahir ramai anak durhaka? Bukan sebab dia jahat, tapi dia curhat di media sosial, lalu orang komen-komen, hang macam ni, patut hang tak payah bela. Akhirnya anak tu bukan jahat, tapi dia jadi jahat pasal apa? Ni apa yang dia duk baca media sosial. Oh betul juga, selama ni aku tak perasan mak aku jahat dengan aku, pasal orang lain tolong bagi pandangan.
Hak ni kita takut perempuan. Kalau perempuan tak percaya, perempuan buka satu aplikasi nama dia Thread. Dan dengar Thread? Ada siapa kat sini ada Thread? Tak ada. Orang Kelang ni tengok aplikasi apa je? Ha? TikTok. Perempuan ada TikTok tak? Ada. Ada TikTok ke tak ada? Dia kuat 2 kali tu kuat dah tu kan. Kalau tanya 3 kali berasa pecah dinding ni. Hari ni TikTok puan-puan. Tapi dia ada satu lagi aplikasi nama dia Thread. Tak percaya tengok di situ. TikTok ni orang tengok video je. Komen tu tak berapa baca. Puan-puan baca tak komen? Bacalah sikit-sikit. Tapi puan-puan duk tengok video je, betul tak? Tengok video Sahabat Masjid original kan. Tengok lalu dia swipe. Betul tak? Kita hari ni swipe macam ni. Orang dulu-dulu, orang lama-lama dia swipe juga. Tapi dia bukan macam ni. Dia swipe macam mana? Dia buka Quran. Tu lain tu. Swipe sudah berubah zaman. Orang swipe macam ni. Di TikTok orang kurang membaca. Di Thread orang banyak baca pasal dia bentuk penulisan. Puan-puan tak percaya, puan-puan tengok kat sana. Ya Allah, menakutkan. Dia tulis tu sikit je. Dia tulis contoh. Pagi tadi nak main sini, saya pun buka Thread. Pasal saya suka Thread. Pasal saya suka baca, lepas tu saya suka komen. Satu orang ni dia upload satu gambar je. Pasal berapa hari bulan? Hari Jumaat baru ni kan Carol Aming lancar apa produk apa? Dan Babyliss. Ada yang berjaya battle ke? Ha? Ada orang Kelang yang berjaya battle? Tak ada. Okey, Carol Aming tolong turun ke Kelang, bagi ke orang Kelang pula rasa. Baik. Ramai sangat, betul tak? 3.5 juta dia punya jualan ni kan. Jadi pagi tadi saya tengok ada satu orang ni dia upload satu gambar. Dia upload gambar apa? Dia tulis. Okey, dia tunjuk gambar ikan bilis beratuk dalam laut. Dia tulis apa? Bila dengar je Carol Aming nak buat batch kedua, orang apa ni dalam ikan bilis dalam laut dah mula beratuk. Puan-puan, yang like dia tu 60,000 orang. Wah. Kita status kita ada tak pernah orang like 60,000? Ya Allah, 3 orang je like kan? Suami kita, anak kita like diri sendiri gitu kan. 3 orang. Tu pun berasa ramai, seronok dah. 60,000. Saya pun klik tengok dekat komen orang tulis apa. Ya Allah, akhirnya semua ikan bilis akan rasa mati dia tenang sebab mati di tangan orang yang tepat. Pula dah. Lagu tu dia tulis puan-puan. Dia tulis pula, dia kata, Alhamdulillah, orang lain tulis, Alhamdulillah, akhirnya semua ikan bilis akan rasa suasana mati husnul khatimah. Pula dah, dia kata suasana mati husnul khatimah. Saya baca kelakonnya lah orang-orang ni kan. Dia nulis macam tu. Hak tu hak kelakor puan-puan. Tulisan sikit je. Kita ni nengok ni tujuan asalnya nak tengok biasa je. Tapi bila tengok macam tu jadi mula dia tak perasan tu free marketing secara tanpa sedar. Dia kan orang buat saja nak buat troll je, tapi tengok macam mana dia bentuk apa kemahuan orang ni, dia panggil macam mana media sosial membentuk pemikiran manusia. Hak tu hak baik tak apalah. Ada dah hak tak baik? Ada. Saya baca sendiri, satu anak tulis, macam mana ya korang, dia tanya orang sikit je, macam mana ya korang mak dengan ayah mertua ni suka datang rumah saya. Nah, kita ni mak ayah kita mai dak rumah kita puan-puan, mak ayah mertua mai dak? Mai. Tak ada mak mertua dah. Tak Al-Fatihah kita doa tak ada dah kan. Ni kita ada mak mertua ni. Puan-puan ada tak mak mertua? Macam was-was tu kan, aku ni dah nikah ke belum ke tak ada mak mertua ni masing-masing. Heran orang Kelang hari ni kan. Ada mak mertua masing-masing kan. Mak mertua kita datang rumah tak puan-puan? Kita post tak kat media sosial? Jarang kan? Jarang nak post. Ya Allah, tiba-tiba mak mertua bagi salam duduk depan rumah. Tu kan macam tu. Mak mertua saya kadang-kadang macam tu nak datang. Saya ikut kat mana tu? Mak dah dekat rumah. Ya Allah, menantu-menantu perempuan. Kalau mak mertua duduk depan rumah agak apa jadi? Allah, sopa lipas kudung tak cukup tangan. Betul tak? Ambil. Bohlah satu bilik, kunci bilik tu. Jangan bagi siapa pun buka. Betul tak? Sama tak perangai kita? Sama kan? Kelam kabut, ya Allah. Lantai tiba-tiba cuci jalan. Pinggan tiba-tiba bersih. Padahal sebelum tu rasa malas, tak larat, tak ada semangat nak buat kerja.
Bila dengar je mak mertua nak mai, tak payah ambil orang gaji. Kita sendiri jadi orang gaji, basuh habis bersih. Betul tak nantu-nantu perempuan? Kami saya selalu sebut, seronok kalau mak mai. Tiba-tiba mama jadi rajin. Oh lagu tu kan, seronok. Pasal apa? Dia vitamin semula jadi. Tak payah perempuan, tak payah ambil. Biasa kita ada upah orang. Kan? Tapi kalau dengar mak mertua, kita jadi semangat tu, kita jadi rajin kan. Baik. Ini kita sebut. Dia tulis sikit je, mak mertua dengan ayah mertua dia rajin main rumah. Jadi dia kata apa? Apa pendapat korang ni? Mak mertua saya tu kalau datang, rumah saya tu dia buat macam rumah dia sendiri. Mak mertua saya tu kalau datang mesti duduk berhari-hari. Puan-puan agak-agak lah orang tulis jawapan apa dia. Yang komen tu menikah pun tak. Yang komen tu entah daripada mana-mana, kenal pun tidak. Orang komen apa? Mak ayah macam ni, lain kali kalau dia datang kau pergi bercuti. Mak ayah macam ni, lain kali kalau nak datang sebut je, mak tak payah lama-lama. Tengok puan-puan, padahal dia tulis tu hanya untuk dapatkan pandangan je. Sebab itu Quran sebut pada kita puan-puan, hati-hati. Sebab hari ni hak kita tulis itu bukan setakat tulis ikut jejak. Duduk di ekor pun Quran kata jangan. Pasal apa? Pasal asasnya adalah bila kita ikut sesuatu, benda yang kita kata kita tengok, kita dengar, akhirnya yang dilihat dan dipandang itu dia akan membentuk pada perasaan. Ini. Jadi sebab itu kalau kita tengok hari ni puan-puan, ya, bila zaman media sosial, hak kita tengok tu dia akan membawa kepada andaian-andaian, sangkaan-sangkaan. Hari ni kita tengok media sosial kan, kita tengok oh suami orang tu bawa pergi sana pergi sini. Kita pun tengok suami kita, suami aku diam je. Pasal apa? Tak sayang kat aku agaknya. Betul tak? Padahal suami tu duduk situ, tak bersalah pun suami. Betul tak? Kadang-kadang kesian kot orang laki-laki. Orang ni tengok orang laki-laki yang duduk tengah ni, lagilah muka kesian puan-puan. Pasal apa? Inilah orang-orang yang kadang-kadang kerana overthinking bini, akhirnya mereka dipersalahkan. Kan? Dia duduk diam tengok mesti dia ada orang lain. Pasal apa? Pasal dia duduk baca tu hak orang curang-curang tu. Jadi suami dia walaupun tak bersalah, tiba-tiba terkait dengan masalah tersebut. Jadi sebab itu kalau kita tengok ni, kan, Quran ajak pada kita jangan duk ikut. Pasal apa? Duk ikut tu akhirnya menyebabkan datang sangkaan-sangkaan. Jadi ke kat aku benda ni akan berlaku ke kat aku. Jadi sebab itu Quran kata apa? Jangan ikut pada benda-benda yang tak baik. Bahkan di zaman digital hari ni, kita duk baca sangatlah. Orang tu menikah lagi, orang ni bercerai dah ni, orang ni menikah dengan siapa, orang ni menikah pula kali ketiga. Sibuk sangat kita. Kan? Sibuk sangat nak tahu apa yang jadi pada orang. Ini dia panggil apa? Wala taqfu. Berhenti puan-puan. Kalau nak tengok tu, tengok yang baik je. Di media sosial bukan tak ada hak baik, banyak je yang baik. Tapi kadang-kadang kita lebih suka mencari yang tidak baik. Jadi sebab itu kena hati-hati, kena jaga-jaga. Baik, kemudian Quran kata apa lagi? Ma laisa laka bihi ilm. Apatah lagi hidup di zaman media sosial ni, benda yang kita tak tahu, hak tu yang Quran kata lagilah yang tak ada ilmu tu, maknanya yang bukan dalam pengetahuan kita tu, lagi tak sah duk nak ambil campur. Kan? Hari ni puan-puan, kadang-kadang kita banyak judge orang hanya kerana satu tulisan, satu video, satu gambar. Kita tengok orang perempuan ni, dia lama tak upload gambar suami dia, kita pun sebut bercerai dah agaknya kan. Ni kita sibuk sangat. Orang tu tunjuk pi healing seorang-seorang, kita pun sebut tu mesti ada masalah dengan suami. Ni. Sebab itu cara Al-Quran ajak pada kita puan-puan, kita ni dengan lambakan video yang ada di media sosial, kalau tak dijaga, akhirnya akan bagi implikasi pada hati kita. Implikasi yang macam mana? Ni duk tengok ni. Sebab tu Quran kata, yang hang tak ada ilmu, tak payah duk sibuk tentang perkara tersebut. Sebab itu jelas, kalau hari ni dia ada satu istilah dalam dunia psikologi, dia panggil illusion of knowing. Orang ni bila dia tahu, banyak benda-benda yang dia akan datang menjadi bayangan. Bayangan yang macam mana? Benda tu tak jadi pun, tapi dia membayangkan pasal apa? Pasal dia duduk tengok banyak sangat dalam media sosial. Ni. Jadi sebab itu kita takut ni puan-puan. Maka kerana itu Quran ajak pada kita 3 perkara yang nak kena jaga. Apa yang 3 perkara yang nak kena jaga? Quran kata innas sam'a wal basara wal fuada. Yang pertama Quran kata tengok, telinga, mata,
hati. Dia akan ada hubungan di antara ketiga-tiga ni. Jaga mata pasal apa? Mata akan datang ke hati. Jaga telinga pasal apa? Telinga akan bawa ke hati. Ni cara Quran ajak pada kita. Pasal apa Quran sebut fuad? Dalam bahasa Arab ni puan-puan, kalimah hati ni ada dua. Yang pertama apa dia? Kalimah hati. Kalau hati dalam bahasa Arab apa dia? Qalbun. Qaf bukan kaf. Kalau kaf apa dia? Anjing. Oh, alhamdulillah orang Kelang mengaji nampaknya. Qalbun dia panggil, hati. Hati ni ada banyak lagu hati hari ni orang buat kan? Lagu hati apa? Hati apa? Sekeping hati di bawah belari. Cuba nyanyi, siapa tahu? Tak tahu. Ya Allah. Orang Kelang ni menyanyi lagu apa? Tak menyanyi lagu? Berzikir, alhamdulillah. Saya banyak tempat saya kena ada ustazah menyanyi, kami berzikir tau. Ada banyak lagu hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati. Allah tak tahu juga. Lentera hidup ini. Tu lagu Indonesia dulu. Perempuan hidup lagi zaman tu. Tu dia buat lagu tu. Jagalah hati, jaga. Tak pernah tengok? Allah, saya ni tua sangat ke saya muda sangat ni dengan perempuan? Heran apa pun tak tahu ni. Lagu apa perempuan tahu? Lemak manis ala amboi amboi. Oh tak tahu juga. Ya Allah. Maknanya suci betul orang Kelang ni, insya-Allah. Dibersihkan oleh sungai Kelang agaknya tu kan. Patutlah bersih jiwa. Saya nak kena pindah datang duduk Kelang juga saya rasa ni. Baru bersih ni. Duduk kerja, duduk nyanyi je, duduk Putrajaya jadi lagu tu. Nah, kenapa dia sebut qalb? Kenapa dia sebut fuad tak sebut qalb? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Doa Nabi SAW. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas jalan agamamu. Nabi sebut qalbun. Tapi ayat ni Quran kata fuad. Pasal apa fuad? Fuad ni dia lagi dalam daripada hati. Ni memang kita mengaji bahasa Arab. Saya alhamdulillah ijazah pertama saya bahasa Arab puan-puan. Jadi bila kita mengaji secara bahasa ni, apa beza qalbun dengan fuadun? Qalbun ni hati yang bersimpul segala macam perasaan. Hati tempat datang kecewa, hati juga tempat datang bahagia. Hati tempat redha, hati tempat tidak rela. Itu hati. Berbolak-balik. Tapi kalau fuad ni puan-puan, bahasa Inggeris dia panggil unconscious mind. Minda separa sedar. Apa makna dia? Lagi dalam. Yang Quran kata bagi kesan pada hati, pada apa yang kita tengok. Yang kita tengok, yang kita dengar ni, dia akan bagi kesan bukan sekadar pada hati, rasa sedih, rasa gembira saja. Tak. Jauh lagi daripada tu, dia akan masuk ke satu kawasan, nama dia fuad. Fuad tu apa dia? Minda separa sedar. Perasan tak? Kalau kita duduk main masjid ni, sekejap balik rumah saya nak tanya lah orang-orang yang duduk di Kelang. Puan-puan kalau balik rumah pakai waist tak? Kak Ita dengan geng-geng mesti pakai waist balik, betul tak? Kan pasal apa? Pasal kita orang luar. Tapi orang Kelang ni, saya nak tanya orang Kelang. Puan-puan balik rumah pakai waist tak? Pasal apa tak pakai waist? Dah tahu dah. Dia boleh bawa kereta sembang je. Aku kan hari ni sampai kat Selekos belok-belok itu kan. Tak payah cerita. Tak payah kawan dia tolong abang belok kiri, tak payah. Tak payah ada waist sebut simpang kanan 500 meter belok ke kanan. Tak puan. Pasal apa? Tu dia panggil minda separa sedar kita sudah menguasai jalan balik ke rumah. Ni Quran sebut ni. Hati-hati dengan yang kita tengok di media sosial sebab dia akan masuk duduk di bawah minda separa sedar, tak sedar jadi tingkah laku. Ni kita sebut ni. Tak perasan banyak sangat duk scroll masuk dalam fuad, akhirnya jadi apa? Tak boleh sabar. Pasal apa? Semua benda cepat. Hari ni main dengan trend-trend yang orang kita tengok, ya Allah, cepatnya masa berlalu. Dulu saya ingat, siapa ada ikut kuliah saya dulu kan? Kita punya trend-trend tu, ya Allah, dah baru lagi, jauh dah berasa ke belakang. Saya duk tengok trend-trend baru-baru ni, saya kata, ya Allah, puan-puan pernah tengok tak? Saya rasa video ada tengah viral.
sekeding sekedung apa tu kan. Saya tengok apa budak-budak duk buat sekeding sekedung. Pernah tengok tak? Pernah tengok? Tak pernah tengok. Tengok orang Kelang ni memang baik. Saya kena berhenti awal. Tak boleh saya stres lagu ni. Jarang saya di-stress kat oleh jemaah, tapi hari ni orang Kelang berjaya menstreskan saya tu kan. Stres saya hari ni. Saya kena berhenti awal hari ni. Apa saya duk tengok apa dia duk menari sekeding sekedung. Apa sekeding sekedung ni? Saya tanya anak saya baru 4 tahun. Adik-adik, sekeding sekedung tu apa? Saya tanya adik saya kan. Oh, dia kata mama, itu tak ada makna pun. Lagu apa tu adik? Oh, dia kata itu ada satu lagu Indonesia, dia kata ada semut. Semut nyanyi sekeding sekedung, puan-puan bayangkanlah. Aku rasa kita baru duk tengok peta duk tengok tu kan. Dia main daripada Korea fikir Indonesia sekeding sekedung pak ding tu pedia tu. Saya pun tak tahu, saya tak apa lagi. Sabar nanti saya sampai kuliah depan nanti. Nah, kita kata cepatnya hari ni puan-puan, dia masuk ke minda separa sedar kita, akhirnya tak perasan, hak duk scroll banyak sangat nak ikut trend. Akhirnya kita tak perasan, kita dulu boleh sabar, hari ni tiba-tiba semua benda nak cepat. Tu dia panggil masuk bawah minda separa sedar. Dan lagi takut lagi apa puan-puan? Minda separa sedar, dia akan buat, cuba tengok nah, kalau orang nak dia panggil hypnotize. Kan orang nak apa bahasa Melayu ni? Dia nak hypnotize kita. Apa dia? Pukau, panggil pukau pula dah. Pukau tu macam ada sihir-sihir pula kan. Ni tapi macam dengan pukau lah, bahasa kita mudah faham kan. Dia nak pukau kita hari ni puan-puan. Ni dia panggil ni. Dia masuk ke minda separa sedar macam mana? Puan-puan balik lagi puan-puan tengok lah. Kita baru je duk sembang. Berasa macam nak tukar apa mesin basuh baru lah bang. Contoh kita bagi tahu kat lelaki kita. Bang, kita punya mesin basuh tu 10 tahun dah. Saya basuh tu bang, ya Allah, gedegang sampai jiran sebelah rumah kerja duk tanya, awak bergaduh ke dengan suami awak? Kita mengadu jangan suami. Bang, rasa macam nak tukar lah bang. Puan-puan tengok dekat puan-puan punya Facebook, puan-puan punya advertisement yang akan naik lagi. Dia akan naik apa? Mesin basuh. Padahal kita tak Google pun, kita tak search pun. Tapi teknologi hari ni tahu dia buat apa? Dia naikkan satu iklan. Kita tengok satu, baru sebut, naiklah iklan. Kita baru sebut sekali je. Esok dia naik lagi sekali. Dia naik lagi sekali tu dia jadi pi ke mana? Macam tahu-tahu ini kita pun scroll kita tengok, murah pula ni no. Kena pula 88. Ada diskaun lagi. Akhirnya tak perasan. Daripada yang duk naik tu sikit dia masuk ke dalam, akhirnya kita pun berasa, kena belilah macam ni. Itu yang kita proceed to payment. Tu dia tekan tu proceed to payment. Ni. Dan benda ni jadi tanpa sedar. Tu Quran sebut awal dah, fuad Quran panggil. Quran tak kata qalbun, Quran kata fuadun. Itu luar biasa Quran puan-puan. Sebab itu Quran pesan pada kita puan-puan, hari ni apa yang masuk ke dalam dunia dalaman kita, orang-orang barat mula keluar dengan macam-macam teori. Dia ada teori, saya buat kajian master saya tentang tingkah laku beragama pengguna yang banyak duk tengok media sosial puan-puan. Dia datang teori, dia panggil teori Bandura. Teori Bandura dia ada satu teori nama dia social learning theory. Apa yang kita tengok, dia akan menyebabkan datang perasaan, daripada perasaan naik ke fikiran, lalu diterjemahkan dengan tindakan. Mata tengok apa? Seronoknya hak ni. Depa ni minat macam ni. Tudung ni contohnya mahal. Saya pernah tengok ada satu orang ni dia beli tudung 7,000. Saya tengok 7,000 tudung. Kalau kita 7,000 tu buat apa? Sedekah alhamdulillah. Tu saya kata kena berhenti awal. Kalau saya ingatkan orang lain jawab beli gelang emas, tapi orang sini jawab beli bersedekah bagus. 7,000 kita baik beli barang hak untuk kita lah kan. Tak ada orang beli. Kita pun tengok, macam mana dia boleh beli hak mahal sangat ni? Tengok sedap sangat ke tudung ni. Kita pun mula dengan membeli yang paling murah. Hak paling murah brand tu. Nanti saya sebutlah brand mana tu kan. Tengok paling murah. Daripada paling murah pakai, patutlah dia beli, sedap rupanya. Daripada hak paling murah, apa jadi? Dia mula pula hak sederhana, naik sikit, beli hak mahal sikit. Bila pakai, orang puji, lawanya.
Kita pun dengar orang kata wilawa. Betul apa jadi? Tak perasan, naik setangga lagi. Belum hak paling mahal, menuju ke mahal tanpa sedar. Daripada mana? Hak kita tengok saja. Tu orang barat. Tapi rupanya teori Quran jauh lebih mendahului teori manusia, puan-puan. Sebab itu Quran pesan pada kita, ya, jangan kita berlebih kurang dengan apa yang kita pandang. Jaga-jaga pada apa yang kita dengar. Pasal atas media sosial ni, puan-puan, dalam media sosial ni dua. Kita tengok, kita dengar, dua tu aja. Betul tak? Kalau yang media sosial ni, kalau bercakap tu, dia tak jadi. Kalau kita yang bercakap, tak jadi. Kita duk tengok orang, dengar hak Quran, dengar hak yang apa ni orang cakap. Quran rumus, subhanallah. Sebelum datang media sosial lagi Quran rumus. Ini hebat Allah Ta'ala. Jadi sebab itu kalau kita baca Quran, puan-puan, subhanallah, Quran ajar pada kita hari ini media sosial, kalau kita berjaya guna jadi kebaikan, maka dia akan jadi limpahan amalan untuk kita. Kita tengok hak baik-baik ni, contoh kita tengok, kita share, kita repost, orang lain tengok, orang lain dapat manfaat, kita dapat manfaat, dapat jadi benda yang baik. Quran tak kata jangan tinggal media sosial, bahasa kita hari ni, zaman kita. Quran tak kata jangan tinggal, tak. Quran kata bila dah tengok, takfu tu berhenti. Kita dah tengok dah, tahu dia tak baik, berhenti kalau dia tak baik. Tu hebat Quran, puan-puan. Kita nak tengok tak ada masalah. Tapi kalau dah tahu tak baik, Quran kata berhenti, jangan ikut. Dan sebab itu kalau kita tengok, subhanallah, hari ni, puan-puan, kita pergi kepada realiti kita hari ni. Terlalu banyak tengok media sosial, datang M yang pertama, dia panggil kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang. Pasal apa orang tu dapat macam ni, pasal apa aku tak dapat. Tengok orang tu sihat, boleh pergi beriswak, kita datang rasa, ya Allah, kenapa Tuhan bagi aku sakit. Dia tak jauh pun, dia tak besar pun, sikit-sikit je. Tengok orang tu pergi umrah, pergi haji, kita rasa, ya Allah, aku ni duit pun tak ada nak pergi umrah. Padahal kita bukan orang jahat pun, sikit je, puan-puan. Cara benda ni masuk dalam kehidupan kita, membandingkan kita, sikit je, puan-puan. Tapi yang sikit itulah akhirnya menghilangkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. M yang kedua, bila terlalu banyak tengok media sosial, dia datang. M yang kedua apa dia? Mula M yang kedua kah? Nak habis ni, 5 minit lagi saya berhenti. M yang kedua apa dia? Tadi membandingkan. M yang kedua, dia mengharapkan. Mengharap apa? Dia nak orang like dia, dia nak orang suka dia, dia nak orang bagi perhatian pada dia, dia nak kalau dia post, orang mula repost. Ini dia mula mengharapkan. Dia mula mengharapkan suami dia boleh jadi macam apa yang dia tengok di media sosial. Dia mula mengharapkan hidup dia akan baik-baik seperti orang lain yang kelihatan baik dalam gambar, puan-puan. Ini kita takut. Bila dia datang pengharapan itu kepada manusia, maka akhirnya inilah yang akan merosakkan kita. Dia mula mengharap, tak dapat dia kecewa, tak dapat dia terluka, tak dapat dia rasa dialah yang paling diabaikan dalam kehidupan ni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga-jaga. Dan M yang ketiga, terlalu banyak tengok media sosial, akhirnya M yang ketiga apa jadi? Kita mula meninggalkan ibadah-ibadah rutin sedia ada. Dulu sempat baca satu hari 2 muka surat Al-Quran, terlalu banyak tengok media sosial, hilang rutin membaca Al-Quran. Dulu bangun pagi, Al-Quran yang dicari. Sekarang bila terlalu banyak tengok media sosial, habis telefon, habis baca Quran habis semayang, telefon dulu yang dia cari, puan-puan. Dulu nak tidur malam dia akan baca surah Al-Mulk. Sekarang nak tidur malam, telefon yang menjadi yang terakhir berada di tangan, puan-puan. Sudah mula perlahan-lahan rutin itu ditinggalkan. Jadi yang ni yang kita takut, 3M yang berlaku pada hari ini. Lalu macam mana kita nak buat, puan-puan? Saya nak ajak puan-puan, kita rumuskan sebelum kita pulang hari ini. Ya, surah Al-Isra' ni tak suruh kita tutup mata, tak suruh kita tutup telinga dengan dunia digital yang kita ada. Tapi Al-Quran ajak pada kita, jangan ikut bulat-bulat, jangan serah bulat-bulat kepada dunia tanpa tapisan. Kerana akhirnya apa yang dilihat berulang kali ini membentuk fikiran kita, puan-puan, apa yang kita ada hari ini. Jadi sebab itu saya nak ajak puan-puan bawa pulang, saya akronimkan dengan satu akronim namanya hari ini. Kalau kita nak hidup di zaman media sosial, kena jadi perempuan-perempuan yang bijak. B yang pertama apa dia? B yang pertama. Stres kau Ustazah tu kan?
Orang datang nak dengar kuliah dia pula nanya-nanya kita. Memang sebab saya dah distreskan oleh puan-puan, jadi saya akan streskan puan-puan dengan pertanyaan demi pertanyaan. B yang pertama apa dia? B yang pertama. Ni nak guna media sosial ni. B yang pertama, agak-agak lah. Baik. Baik apa? B for baik. Dia pun baik, kan. B yang pertama apa dia? Tindakan kita. B yang pertama apa dia? Bijak apa? Mau mentang-mentang dah bijak, dia pun B yang pertama bijak. Tu kan. Nanti I yang kedua ijak. J yang ketiga jak. Tu dia jadi lagu tu macam gitu. Ini akibat media sosial lah tu kan. B yang pertama apa? Belajar. Okey, bagus. B yang pertama, berhati-hati dengan apa yang kita lihat, berhati-hati dengan apa yang kita dengar. B yang pertama. Berhati-hati. Pasal apa berhati-hati? Kalau tengok, tak baik ni. Kalau yang tak baik, matikan di situ. Menjadi kita orang yang terakhir mematikan keburukan itu tadi. Kalau kita tengok, kita tolong panjang ke orang, hati-hati, bimbang-bimbang, kita masuk dalam kelompok orang yang tolong menebar dosa di zaman yang di hujung jari kita tak boleh nak selamatkan. B yang pertama, berhati-hati dengan media sosial hari ini. I yang kedua apa dia? Sudah dah. I yang kedua kah? Apa perkataan huruf I ni kan jarang kita buat teka-teki ni. Lekah. Selagi puan-puan tak jawab, selagi tu kita tak boleh pergi kenduri. I yang kedua apa? Ingat apa? Dia pun ingat, ikhlas, ilmu. Belum lagi masuk tu. Insaf, alhamdulillah. Tengok kan? Semua orang kat sini insaf, Quran, zikir, alhamdulillah. Saya bagus orang Kelang ni, saya suka orang Kelang. Sesungguhnya suka. Ayat yang kedua apa dia? Ingat semuanya akan dipertanggungjawabkan. Ulaika kana anhu mas'ula, Quran kata. Dan ayat mas'ula, dipertanggungjawabkan itu, ingat semua yang kita tengok akan dipertanggungjawabkan. Ingat semua yang kita tulis akan dipertanggungjawabkan. Ingat apa yang kita baca semuanya akan dipertanggungjawabkan. Tak percaya, buka surah At-Takatsur. Apa kata Allah Subhanahu wa dalam surah At-Takatsur, puan-puan? Ingat tak surah At-Takatsur? Surah At-Takatsur ni surah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Apa makna dia? Alhaakumut takasur. Manusia sudah dilalaikan. Lalai dengan apa? Dengan apa yang dia tengok. Nak himpun duit banyak-banyak, nak anak semua berjaya, nak pangkat. Semua kita sekarang ni puan-puan, Quran sebut, perasan tak kita ni semua sedang disibukkan dengan perlumbaan nak dapat hidup atas dunia yang sedang kita jalani hari ini. Kemudian hatta zurtumul maqabir, sampailah dia masuk kubur baru dia kata sentak. Kenapa aku tengok yang tu? Kenapa aku dengar macam ni? Kenapa aku percaya? Kenapa aku ikut? Kenapa aku sebut? Ni semua akan datang. Hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Jaga, Quran kata. Jangan sesekali bercakap demikian. Kamu akan tahu kesan dia bila kamu mati nanti. Summa kalla sawfa ta'lamun. Quran kata 2 kali. Jaga-jaga, nanti hang mati baru hang tahu apa yang hang buat atas dunia ni. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Quran kata hari itu nanti manusia tu akan tahu dengan sebenar-benar pengetahuan. Ilmal yaqin ini ulama kata macam ni. Contoh, kalau ayat ni, katalah ayat ni berasak-asak.
Puan-puan tengok ni berasak. Bayangkan. Nampak tak sak? Nampak ke tak nampak? Tak nampak, pendek umur. Berasak. Kata ayak ni berasak. Saya kata puan-puan, jaga-jaga ayak ni panas. Agak-agak puan-puan kalau mai dekat, puan-puan pegang dah ayak panas ni. Pasal apa? Pasal dah nampak wap ni dan saya kata dah jaga-jaga ayak ni panas. Tapi ada orang dia betul ke panas? Tidak. Dia betul ke panas? Lalu apa dia akan buat? Rasa tengok betul ke panas? Dia pun pegang. Bila dah kena dengan hak dia pegang tu panas, agak-agak kalau orang kata kat dia ayak tu panas, dia rasa apa? Betul panas. Pasal apa? Aku dah rasa dah. Ilmu yakin ni apa dia? Orang yang dah masuk dalam kubur, dia tengok, dia kena, jadi dia dah tahu dah hakikat kesakitan itu macam mana. Itu ilmu yakin. Dia dah rasa sendiri. Kemudian Quran kata la tarawunnal jahim. Manusia yang buat jahat tadi, dia akan tengok sendiri neraka yang marak menjulang. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Bila dia tengok tu barulah dia akan yakin, ya Allah, ini ke neraka yang dulu atas dunia kami duk mengaji sakit. Ini ke neraka yang atas dunia dulu yang ustaz duk sebut busuk. Ini ke neraka yang atas dunia dulu disebut sebagai sangatlah teruk, dahsyat akibat dia. Ni orang yang duduk dalam neraka ni, Quran cerita ni. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Quran kata jaga-jaga. Kalian yang dapat nikmat, kami akan tanya ke mana nikmat itu digunakan. Ni kita sebut ni mas'ula. Tuhan bagi hang dapat nikmat, mata hang boleh tengok, hang tengok apa? Telinga hang boleh dengar, apa yang hang dengar? Mulut hang boleh cakap, apa yang hang cakap? Ini Quran sebut secara jelas puan-puan. Jadi sebab itu kalau kita sebut ayat yang kedua ni, ingat semuanya akan dipertanggungjawabkan. J yang ketiga apa dia? J yang ketiga. Kah media sosial ni? J yang ketiga. Jangan-jangan dah nak habis dah. Betul, memang nak habis dah. Pasal dah lajak 5 minit dah. J yang ketiga apa dia? Jauhi apa? Jauhi apa? Jauhi media sosial. J yang ketiga apa? Jaga apa? Jaga mata, jaga telinga, jaga hati. J, jaga. Jaga mata, jaga telinga, jaga hati. Jaga ni apa makna jaga? Kita punya mata, kita jaga dia. Mata orang lain ikut suka dia. Ustazah, orang tu buat boleh, tak payah, biar kat dia lah. Dia nak tengok ikut suka dia. Kita jaga kita punya mata, pasal apa? Akan dipersoalkan nanti di akhirat. Okey? BIJA. Yang keempat apa dia? Okey. A yang keempat. Akhirnya nak habis dah. Betul? Sikit lagi. Kan? A yang keempat apa? A yang keempat apa dia? Awas. Itu macam pernah dengar tu lagu apa tu? Ada peminat KRU rupanya. Saya baca sikit dia boleh sambung rupanya. Okay. A yang keempat apa dia? Dekat-dekat dah dengan awas. Amanah dengan apa yang kita tengok, apa yang kita dengar puan-puan. Amanah. Amanah ni maknanya apa dia? Bila ambil dia sebagai amanah, maka kita jaga. Dan K yang terakhir. Okey, alhamdulillah. K yang terakhir apa dia? Kalaulah boleh tambah masa lagi, dia kata. Ni kan ustazah kata. K yang terakhir apa dia? K kah? K. Tak keluar pada K yang terakhir apa dia ustazah? Kah boleh jawab ni, nak berhenti dah. Okey, bagus. Saya dengar siapa dia sebut tadi. Kawal. Kawal apa? Kawal apa yang kita nak tulis, kawal apa yang kita nak lihat, kawal apa yang kita nak dengar. Kalau kita sebut bijak tadi apa dia? B yang pertama? B yang pertama apa dia? Berhati-hati. I yang kedua? Ingat semuanya akan dipertanggungjawabkan. J yang ketiga? Jaga apa? Jaga 3 perkara tadi. A yang keempat?
Amanah pada apa yang Allah beri. Dan K yang kelima apa dia? Kawal pada apa yang kita boleh kawal. Orang lain kita tak boleh kawal ikut suka mereka, tapi kita kawal pada apa yang boleh kita kawal. Jadi semua ni puan-puan, insya-Allah kita nak bawa pulang supaya sampai masa kita tak jadi orang yang berubah dengan berubahnya masa. Manusia ni kadang-kadang dia tak perasan diri dia berubah bukan kerana dia nak berubah, tapi diubah oleh masa dan keadaan. Masa dan keadaan yang macam mana? Masa yang banyak dihabiskan di media sosial, masa yang banyak dihabiskan di telefon-telefon di tangan. Jadi sebab itu, sebagai satu solusi bersama kita pada hari ini puan-puan, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Kalau baik yang diguna, maka baiklah yang kita dapat. Kalau tak baik yang kita guna, maka tak baiklah kita dapat. Jadi kita doakan insya-Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita puan-puan supaya kita tak tersilap, tak terkhilaf hidup di zaman digital hari ini, yang bukan kita jadi tidak baik dengan alat-alat yang makin canggih, tapi kita nak jadi orang yang menggunakan apa yang ada untuk kita memanfaatkan ilmu yang kita miliki insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar tu. Banyak dah yang kita bahas, panjang dah yang kita bincangkan. Akhirnya adalah berbalik kepada diri puan-puan sekalian. Kalau balik ni kita rasa kita nak tengok balik apa yang aku tengok, bawa aku masuk ke syurga tak apa yang aku tengok ni? Bawa aku masuk ke syurga tak apa yang aku dengar? Kalau jawapannya ya, teruskan. Kalau jawapannya tidak, berhenti di situ insya-Allah. Mudah-mudahan Allah pimpin diri kita menjadi orang yang lebih baik untuk dunia dan akhirat kita insya-Allah. Baik. Kita kerana kita dah lajak masa, jadi kita tak ada soal jawab dah kan? Tak ada soal jawab dan insya-Allah walaupun tengok muka masing-masing penuh dengan soal dan jawapan yang tak ada keputusan di belakang, insya-Allah kita doakan mudah-mudahan Allah pimpin kita semua insya-Allah. Mari kita tutup dengan kita sama-sama istighfar, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selama 30, 40 tahun, 50, 60 tahun pun ada yang hidup hari ini. Kalau selama ni masa kita banyak dihabiskan dengan media sosial, mudah-mudahan Allah bantu kita memperbaiki sisa hayat yang berbaki ini insya-Allah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat. Ya Allah, kami datang ke rumahmu pada pagi ini wahai Allah. Kami datang ke majlis ilmu ya Allah, yang disebutkan adanya ribuan malaikat yang akan mengaminkan apa sahaja doa orang yang hadir wahai Allah. Kami datang dengan hati yang ikhlas ya Allah. Kami datang dengan jiwa yang menginginkan perubahan ya Allah. Kami datang benar-benar kerana-Mu wahai Allah. Maka sudilah kiranya Kau ampunkan dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa pasangan kami ya Allah, dosa anak serta zuriat keturunan kami ya Allah. Wahai Allah, bantulah kami untuk kami perbaiki diri kami ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami perbaiki ahli keluarga kami ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam hayat yang hanya sekali ini ya Allah. Jadikanlah sisa-sisa hari terakhir kami ini ya Allah dipenuhi dengan ibadah-ibadah kepada-Mu wahai Allah. Jangan Engkau lalaikan kami ya Allah dengan media sosial yang ada pada hari ini ya Allah. Jangan Engkau sibukkan kami ya Allah dengan perkara yang bukan sepatutnya menjadi keutamaan kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau hukum kami dengan sesuatu yang kami lupa ataupun kami salah ya Allah. Jangan Kau berikan kepada kami bebanan yang berat ya Allah, seperti mana yang pernah Engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami ya Allah. Jangan Kau pikulkan kepada kami ya Allah dengan sesuatu yang kami tak mampu pikul wahai Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Maafkanlah kami wahai Allah. Rahmatilah kehidupan kami wahai Allah.
Tolonglah kami di atas kelemahan kami ya Allah. Bantulah kami dalam perjuangan kami ya Allah. Sebelum kami meninggal dunia ya Allah, rezekikan kami kesempatan untuk kami solat di awal waktu ya Allah. Rezekikan kami keringanan badan untuk kami bangun bertahajud berqiyamul lail untuk-Mu hai Allah. Tolonglah lapangkan masa kami untuk kami membaca Al-Quran setiap hari tanpa gagal wahai Allah. Jadikanlah Al-Quran ini menjadi kalam terakhir di bibir kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah pada sisa-sisa masa yang berbaki ini wahai Allah. Jika ada dalam kalangan kami ini yang sedang sakit, maka berikanlah kesembuhan. Andai ada yang sedang diuji dengan musibah, maka berikanlah kesabaran. Andai ada yang sedang kebuntuan, maka tunjukkanlah jalan keluar ya Allah. Ada dalam kalangan kami ini yang masih menantikan pasangan ya Allah, maka jodohkan mereka dengan pasangan yang soleh dan solehah. Jika ada dalam kalangan kami ini yang masih menantikan cahaya mata ya Allah, wariskan mereka dengan zuriat yang soleh dan solehah. Jika ada dalam kalangan kami ini yang sedang berantakan keluarganya Allah, yang sedang bergaduh suami dan istrinya wahai Allah, tautkan hati mereka kembali bahagia sehingga ke syurga ya Allah. Ya Allah, tolonglah bantu kami ya Allah. Tolonglah pimpin diri kami ya Allah. Kami hanya ingin menjadi hamba-Mu yang baik ya Allah. Kami hanya ingin dikelompokkan bersama dengan orang-orang yang baik ya Allah, supaya akhirnya dengan kebaikan itu dapat kami masuk syurga bertemu dengan-Mu wahai Allah. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Matikan kami dengan husnul khatimah. Berikan kesempatan kepada kami untuk kami mengungkapkan kalimah la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Janganlah Kau singkap keaiban kami semasa atau sesudah kematian kami ya Allah. Ya Allah, tolong terima kehadiran kami dalam majlis ilmu pada hari ini ya Allah. Tolong ampun dosa kami sebelum kami keluar daripada masjid ini wahai Allah. Limpahkanlah rezeki kepada kami seperti mana air zam-zam yang tidak pernah berhenti mengalir wahai Allah. Terimalah amal kami ya Allah. Terimalah salat kami ya Allah. Terimalah rukuk dan sujud kami wahai Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Semoga Allah memimpin hati kalian, semoga Allah menjaga diri kalian, semoga Allah memberkati seluruh kehidupan kalian, baik yang datang secara bersemuka ataupun yang mengikut di atas talian insya-Allah. Siru ala barakatillah. Barakallahu fikum wa fatahallahu alaikum jami'an. Astaghfirullahal azim li wa lakum wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.